Kisah tanggungjawab Shozaimon. Tengok tau. Hemo, awak kena umumkan masa dengan tepat. Hemo. Bila matahari akan bergerak ke selatan dan bila bayang menara loceng terkena batu tu, itulah maknanya dah tengah hari. Hemo. Macam inilah caranya untuk membaca kata kunci dalam bahasa ninja. Pokok, api, tanah, emas, air, orang dan juga badan. Dan warna biru, kuning, merah, putih, hitam, ungu akan membentuk warna ayat ninja. Contohnya macam ni ya. Apabila tanah dan warna merah bertemu, bacaannya berbunyi seperti ini ya. Baiklah semua. Yang ini pula. Saya. Shozaimon. Api dan warna putih bertemu akan jadi bunyi ma. Betul tu. Laparnya perut saya. Hemo, belum waktu tengah hari lagi ke? Hemo. Lagi sikit aja lah. Saya dah tak tahan lah. Hemo, pergilah gerakkan batu tu sampai terkena bayang menara ya. Hemo. Memang tak boleh tahan. Tak lama lagi waktu makan tengah hari. Sibuklah kejap lagi ni. Hemo. Dah masuk waktu tengah hari. Hemo. Saya tak benarkan kamu tak habis makan. Kami makan dulu ya. Shozaimon ada kat sini tak? Ya, saya. Ada apa, Cikgu Yamada? Tuan Pengetua panggil kamu lah. Ha? Lepas habis makan tengah hari, kamu pergilah. Baik. Hemo. Saya makan. Hemo. Saya dah tersalah tengok tak? Tak ada apa-apa lah. Hemo. Oi, awak curi ubi kesukaan saya ya, Hemo. Awak cakap saya curi dulu ya. Mana ada saya curi. Saya cuma tengok sekejap aja tadilah. Awak tak payahlah tengok muka saya macam tu. Apa dia? Awak tu yang tak pandai makan sebenarnya, Hemo. Pulangkan. Tuan Pengetua! Saya Shozaimon dari tahun 1 kelas Hakumi. Shozaimon, saya nak minta tolong kamu ni. Apa dia, Pengetua? Tolong sampaikan ubi ni pada Tuan Sami kat kuil Kinraku tu. Boleh tak? Ha? Bukan. Salah. Tolong sampaikan surat ni pada Tuan Sami kat kuil Kinraku tu, ya? Baiklah, Tuan Pengetua. Saya dengar petang ni tahun 1 kelas Hakumi tak ada kelas. Kamu ajarlah kawan kamu sekali. Baik. Kirimaru, Shimbe, mana mereka dah pergi ni? Mereka cakap nak bermain kat laman pada waktu petang. Rantaro! Ada apa ni, Shozaimon? Awak nak ikut saya pergi kuil Kinraku jumpa Tuan Sami tak? Tuan Pengetua minta tolong sampaikan surat. Ya, baiklah. Ini pertama kali Shozaimon tolong sampaikan surat, kan? Ya, betul tu. Walaupun lain daripada selalu, tapi saya tak rasa risau kalau pergi dengan Shozaimon langsung. Kenapa pula? Sebabnya bila pergi dengan Kirimaru dan Shimbe, kami mesti akan tersesat jalan tau. Oh, iya ke? Awak bertiga memang pakar kalau tersesat jalan, kan? Kedai teh. Kenapa pula dengan kedai teh? Kalau Shimbe ada, dia mesti akan. Jomlah kita makan kuih dangun. Dia cakap macam tu. Shozaimon mesti takkan cakap, kan? Shozaimon ni kan ketua kelas Hakumi yang bijak. Bila cakap macam tu, susah nak cakap lah. Rantaro, awak nak singgah kedai dango tak? Oh, terkejut ke? Terkejut jugalah. Saya ada masalah nak cerita pada Rantaro ni. Awak nak dengar tak? Kalau awak sudi nak cerita? Sebenarnya, saya ni memang tak ada keyakinan nak jadi ketua kelas untuk tahun 1 Hakumi tau. Shozaimon tak payah ada keyakinan. Kelas kita dah terurus. Ya ke ni? Tapi dalam kelas Cikgu Doi hari ni... Ini jadual untuk bacaan bahasa ninja. Shimbe! Kisanta!
Yang tu bukan tanggungjawab Sozaimon pun. Saya rasa tu sebab matahari yang panas. Walaupun matahari panas, kalau kawan-kawan hilang tenaga, saya rasa tu tanggungjawab ketua kelas. Awak tak payahlah nak pikul tanggungjawab sampai macam tu. Tapi, sikap saya memang akan pikul tanggungjawab. Kalau awak makan kuih dango dengan rasa risau macam tu, dango tu akan jadi tak sedap tau. Tapi... Macam mana saya nak tambahkan keyakinan sebagai ketua kelas, ya? Saya rasa lebih baik awak jangan berfikir sangat. Lagipun, cuma Sozaimon saja yang layak untuk jadi ketua kelas 1 Hakumi. Tapi, saya tak sangka langsung yang Sozaimon tengah risau macam ni, tau. Terima kasih sebab sudi dengar. Lepas bercerita kat Rantaro, saya dah rasa bersemangat sikit. Pintu kuih dah tercabut lah. Tuan Sami! Tuan Sami! Tuan Sami! Tuan Sami! Habislah. Tuan Sami dah hilang dari kuih kinaku. Sozaimon! Ni mesti ada orang yang dah colik dia. Takkanlah. Kita kena beritahu sama ketua cepat. Tunggulah saya. Dia tak ada kat dalam sekolah pun. Kemana Rantaro dah pergi pula ni? Tapi kita 3 dah janji nak pergi main kan? Habislah! Rantaro! Tuan Sami kat kuih kiraku! Apa dia? Tuan Sami kuil kiraku dah kena colik dengan orang yang tak dikenali. Ya! Tuan Sami kuil kiraku tu ialah kawan baik saya dan dia memang selalu tolong sekolah ninja ni kalau kita perlukan apa-apa dari dia. Saya nak arahkan semua ninja muda pergi cari Tuan Sami sekarang. Dengar tak? Oh, yelah. Saya akan jadikan tugas ni sebagai ujian paling penting. Ujian yang paling penting! Ini arahan Tuan Pengetua, ya? Macam itulah ceritanya. Baiklah, mari kita cari Tuan Sami dengan bersungguh-sungguh. Faham tak semua? Faham! Tahun 1 kelas Hakumi akan cari Tuan Sami kuil kiraku sampai dapat! Baiklah! Kisah Yuki. Tengok tau! Dalam teknik tempo, ada pelbagai cara untuk melarikan diri daripada musuh. Tapi hari ini kita akan belajar salah satu daripadanya. Ini satu pelajaran yang agak penting dalam dunia ninja. Cikgu akan ajar tentang teknik emas. Teknik emas! Saya tak tahan bila dengar bunyi itu, cikgu. Kirimaru, awak janganlah gairah sangat bila dengar perkataan tu aja. Baiklah, dengar sini. Selain daripada teknik emas, apa lagi teknik lain yang kita ada? Baiklah, Sozaimon, sila jawab soalan ni cepat. Baiklah, Cikgu Doi. Semuanya ada teknik pokok, api, tanah, air dan serangga. Bagus. Baiklah. Selain tu, ya, Shinbei pula. Baiklah, ada teknik tendon. Saya makan dulu ya. Bukannya tendon lah, tapi teknik tendon. Faham tak, Shinbei? Tapi comel lah, cikgu. Dengar sini baik-baik ya. Teknik ini maksudnya melarikan diri dengan menggunakan alat-alat yang diperbuat daripada bahan emas. Faham ke tak? Faham. Baiklah. Cikgu akan tanyakan soalan, jadi kamu dengar betul-betul tahu? Baik. Ninja A sedang dikejar oleh musuh. Salah mati pula. Awak dah tak boleh lari. Kemudian, kawannya Ninja B pun datang. Saya datang membantu. Baiklah, macam mana Ninja B nak tolong Ninja A? Sila jawab dengan menggunakan teknik emas yang cikgu dah ajar. Saya! Silakan, Kirimaru. Ketuk periuk dan tarik perhatian musuh. Jadi Ninja A pun boleh larikan diri. Inilah masanya. Ya, betul tu Kirimaru. Bagus. Baik, yang lain pula. Saya! Kirimaru. Baik. Balik bintang ninja pada musuh dan Ninja A boleh larikan diri. Bagus tu Kirimaru. Kamu memang hebat kalau perkara berkenaan dengan emas. Kalau pasal emas, perak atau keuntungan, serahkan saja pada saya. Yang lain pula. Saya!
Baiklah, Dayu. Apa ni cikgu? Kan saya yang angkat tangan dulu tadi. Jadi sayalah jawab. Maaflah, cikgu kenalah dengar jawapan daripada pelajar lain juga. Baiklah, Dayu. Baik. Ninja B jatuhkan duit emas dengan sengaja dan tarik perhatian musuh. Jadi Ninja A boleh larikan diri dia. Lari sekarang. Yalah, itu pun salah satu daripada teknik emas juga. Cikgu Doi, saya rasa jawapan tu tak betul lah. Kenapa pula Girimaru? Habis tu, kalau Ninja B buangkan duit emas macam mana? Oh, duit emas. Untungnya. Alamak, tu duit saya lah, weh. Apa ni? Saya kutip dulu lah. Pulangkan duit. Jadi, mereka akan bergaduh dan tak dapatlah larikan diri nanti. Baiklah, kelas hari ini sampai di sini saja. Terima kasih, Cikgu Doi. Sozamon, siapa bertugas bersihkan bilik pengetua hari ini, ya? Ya, Kisanta, Isuke dan Torawaka. Habislah kita kali ni. Isuke. Apa yang habisnya, Isuke? Sebenarnya, saya dah habis bersihkan bilik pengetua. Jadi, bila saya ke bilik guru untuk bagi tahu pengetua tadi kan? Maaf, Tuan Pengetua. Pengetua? Saya tak boleh tunggu. Cikgu Yamada, tolonglah saya merayu sekali lagi. Tak boleh. Saya tak ada masa. Saya ada banyak kerja lain, Tuan Pengetua. Ya, kenapa awak cakap macam tu? Habis saya ada banyak masa ke? Saya tak adalah cakap sampai macam tu. Awak ni, saya pun sibuk gunakan otak hari-hari, tahu tak? Sudahlah, mulai sekarang saya takkan minta tolong pada Cikgu Yamada. Janganlah merajuk sebab perkara ni, boleh tak, Tuan Pengetua? Oh, ya. Apa oh ya tu, Tuan Pengetua? Sekarang ni saya rasa tak sedap hati pula ni. Saya ada satu rancangan yang menarik. Tahun 1 kelas Hakumi selalunya ada banyak masa dan tak berapa sibuk, kan? Jadi, saya akan adakan pemeriksaan bilik secara mengejut nanti. Nanti dulu, Tuan Pengetua. Macam mana? Kalau macam ni, barulah tahun 1 kelas Hakumi pun akan jadi sibuk sikit. Kalau macam ni habislah. Betul kan? Kita kena balik cepat dan kemas bilik ni cepat. Apa ni? Kotornya bilik kita. Kenapa awak berdua pula yang terkejut ni, ha? Baiklah, kita bekerjasama dan kemas sekali. Kenalah kemas barang sendiri. Mulakan sekarang. Cepat ni. Nampaknya bilik kita dah jadi semakin kotor dari tadi lah. Mula balik, cepat. Cepat, kemas. Simpan ni, cepat. Suara Simbe ke tu? Kencam betul lah awak berdua tolak saya ke bawah. Maaf. Tapi bilik kita ni... Tak bersih-bersih pun dari tadi. Betul lah. Mari saya tolong bersihkan. Yuki. Saya tak boleh tengok lah. Serahkan pada saya, ya? Awak tak rasa pelik ke? Apa dia? Yuki tu bukannya Kunoichi yang baik hati sebenarnya. Betul lah apa yang awak cakap. Dia tu selalunya. Kenapa awak bertiga ni selalu sangat tak tumpukan perhatian, ha? Selalunya dia memang suka kata kita lembab dan tak tumpukan perhatian langsung, kan? Betul tak? Mesti ada sesuatu ni, kan? Yalah, betul tu. Shimbe, cuba awak pergi ke tempat Shige dan tanya apa dah jadi. Baik, saya pergi, ya. Mesti ada sesuatu dah jadi ni, kan? Yalah, memang tak syak lagi.
betul cuaca hari ni kan, Hemo-Hemo? Bagus betul pelajar tahun 1 kelas Hakumi tengah merentas desa seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana lagi 3 orang, ha? Kenapa ni, Hemo-Hemo? Kenapa pula ni? Penatnya saya. Berehatlah dulu je. Lepas rehat baru boleh kejar mereka semua. Oi, macam tu rupanya Hemo-Hemo ya. Mereka tu lemah betul lah. Tak ada tenaga. Saya kena tambahkan tenaga mereka. Boleh. Habislah kali ni. Kenapa ni? Kamu bertiga, ini bahayalah. Apa itu Tuan Pengetua? Ada serigala akan datang. Ada serigala. Serigala tu apa? Serigala pun kamu tak tahu ke? Serigala tu binatang yang sangat kuat. Makan daging dan tergolong dalam keluarga anjing. Jadi dia serupa dengan anjing lah kan? Maknanya dia sama jenis dengan Hemo-Hemo lah ya. Apalah, tak takut langsung. Ya ke? Tak takut serigala tu ya? Saya dah faham dah sekarang ni. Bukanlah. Serigala tu binatang yang sangat kuat. Kalau dia lapar, dia boleh makan daging orang. Tahu tak? Boleh makan orang. Ada kat belakang lah. Apa dia? Saya kena gigit. Mereka ingatkan Hemo-Hemo tu serigala dan terus lari lintang pukang. Barulah ada tenaga sikit kan Hemo-Hemo? Kalau pakai macam tu, bukan serigala lah. Tapi tu panda lah Hemo-Hemo. Siapa agaknya yang akan sampai ke garisan ni dulu ya? 1, 2. Apa bendanya tu? Lagu betul kamu lari tadi. Macam mana cikgu? Keputusannya rekod dunia 0 minit 0 saat. Yelah, sebab cikgu terlupa nak ambil masa kan? Ya ke? Tapi luar biasa betul sebab kamu bertiga yang sampai dulu. Jangan ada ribut sudahlah. Ribut lebih baik tau. Ada serigala datang nak makan kita semua lah cikgu. Betul. Serigala yang makan orang? Tuan Pengetua yang bagi tahu tadi. Punggung saya pun dah kena gigit. Tengoklah ni. Bangkang kau bukan betul lah. Dah kena tipu sebab itulah dah semakin yakin. Dan yang gigit punggung Shimbit tadi tu pula. Saya terkejutkan kamu sebab tak kamu gunakan tenaga kamu. Betul. Terkejut kan? Bila bertambah terkejut, tenaga akan bertambah banyak lah. Kalau Tuan Pengetua yang terkejut nanti, Tenaga yang macam mana agaknya yang akan keluar ya? mesti dia akan jadi ninja yang hebat sangat. Betul tak? Saya teringin nak tengok. Saya pun nak tengok jugalah. Tuan Pengetua, apa kali ni? Kenapa ni? Ada singa datang. Apa dia ada singa? Tapi ada ke binatang macam tu kat negara ni ya? Bukan, ada anak datang lah. Apa dia? Ada anak. Kalau yang tu memang tak ada masalah langsung. Yang belum datang Pengetua. Kalau macam tu, selamat datang lah. Salah juga. Kamu jangan nak main-mainkan saya tahu. Saya takkan terkejut dengan benda-benda macam tu. Maafkan kami. Susah betul lah nak buat Pengetua terkejut. Kena ada cara. Mesti cari jalan. Kita kena fikir apa cara yang boleh buat Tuan Pengetua terkejut. Oh ya. Macam mana kalau ada orang yang sesat? Mesti akan berjaya. Tuan Pengetua, habislah kali ni. Apa dia? Cikgu yang Mada dah sesat lah Pengetua. Bila? Bila Baru je kejap tadi. Tak mana? Kat mana ya? Pada sekolah ninja kita. Kenapa pula? Sebab dia dah sesat lah. Kamu cakap Cikgu Yamada dah sesat ya? Ya. Teringinnya saya nak tengok Cikgu Yamada sesat kat padang sekolah. Saya pun. Sebenarnya kan? Cikgu Yamada dah tersesat jalan lah Pengetua. Cikgu Yamada memang lembab sampai macam sekali ke? Memang lembab. Sangatlah lembabnya. Lembab sangat. Lembab dalam yang paling lembab. Dia tu memang tak guna langsung. Maaflah kalau cikgu ni lembab sangat. Memang susah nak tengok dia terkejut lah. Kena ada cara. Ya, betul tu. Kita tak boleh pergunakan Cikgu Yamada lah. Sepatutnya kita gunakan orang yang lebih senang sesat kan? Orang yang paling lembat dan yang paling lambat. Sangatlah lembab sampai bila
Jadi maknanya... Sampai hati awak berdua nak cakap saya lembab lah ya. Saya dah betul-betul sesat ke ni ya. Apa pun kita kena tengok juga tenaga pengetua tu. Awak tunggu sekejap kat dalam semak ni lah ya. Baiklah. Habislah kali ni. Kenapa kamu jerit-jerit sampai macam ni pula, ha? Jimbe dah sesat pengetua. Kami cuba cari dia tapi tak jumpa lah pengetua. Kalau macam tu habislah. Hebat. Hemo, pergi beritahu Cikgu Yamada dan saya pula akan beritahu Cikgu Doi. Apa pun kita kena cari Shinbe. Akhirnya kita nampak tenaga pengetua. Yalah, tenaga yang macam mana agaknya kan? Habislah. Shinbe. Apa jadi ni bising lah. Saya kena beritahu pada semua orang ni. Tuan pengetua, ada apa masalah ni? Saya dah tak ada masa nak terangkan semuanya. Shinbe dah sesat lah. Saya dah sesat. Habislah teruk ni. Kena pergi cari saya cepat. Habislah, Shinbe dah sesat. Tolong cari Shinbe cepat. Saya dah sesat. Tolong cari cepat. Semua orang pergi cari Shinbe cepat. Semua pergi cari saya cepat-cepat. Alamak, kesiannya kan saya cari cepat. Shinbe, apa kamu buat tu? Apa saya tengah buat? Bukankah kamu dah sesat sekarang ni? Ya tak ya. Saya dah sesat lah Tuan Pengetua. Shinbe, sepatutnya kamu dah sesat. Kenapa kamu ada kat sini pula? Ha? Betul tu. Sepatutnya saya dah sesat. Habis yang ada kat sini siapa Pelik betul kan? Macam ada benda yang tak patut buat je. Shinbe! Mana boleh macam tu? Orang sesat mana boleh keluar berlari? Moga kita nak tengok tenaga pengetua ke? Yelah. Saya tertidur. Terus lupa pula pasal tu. Kamu tipu saya ya. Bukan macam tu pengetua. Bukan tipulah pengetua. Tapi pinggan retak 1000. Baca je lah. Saya memang tak pandai buat lawak. Memang kamu tidak melawak pun, Shinbe. Kisah kuda yang dicuri. Saksikanlah. Cikgu dah datang lah. Hari ini kita akan belajar mengenai saluran air. Kamu semua, tolong dengar baik-baik ya. Baiklah. Cikgu, apa cikgu cakap tadi? Apalah Shinbe ni? Awak tak dengar ke? Cikgu cakap botol terbikai cucuk dengan lidi dan susu kat atas pinggan. Maksudnya hari ini kita semua akan belajar cara nak buat jus tembikai ya. Sedapnya. Kita belajar pasal saluran air lah. Kenapa saluran air boleh jadi tembikai pula? Maru pun tak dengar lah tadi sebenarnya. Maaflah. Mula-mula, cara pertama untuk mencari saluran air ialah lubang semut dan lubang cacing. Tumbuhan pula omadaga, kaki tsubata dan ari. Tempat yang ada banyak tumbuhan ini mesti berdekatan dengan sumber-sumber air. Danau? Ya, cikgu. Kuda kat rumah kamu semua dah kena curi. Keluarga Danzo penyewa kuda kan? Penyewa kuda tu apa ya? Penyewa kuda tu ialah menggunakan kuda untuk mengangkat barang dan juga makanan. Habis tu susahlah kalau semua kuda dah kena curi. Ya, betul tu. Danzo, kamu baliklah rumah cepat. Baik. Bukan macam ni. Rantaro dan kawan-kawan hilang. Danzo, tunggu kami. Kami semua nak tolong arah. Kita semua kan kawan. Oh, Rantaro, Kirimaru dan Shinbe pergi juga ke? Nak panggil mereka balik ke? Tak payahlah, si Simon. Kenapa pula cikgu? Kamu semua ni tak ada semangat persahabatan lah. Persahabatan? Jangan, kami datang sekarang. Semua pelajar dah pergi dah pun. Tenang aja. Macam mana kalau kita sama-sama bertakat dengan ayah lalu dan buat ujian cara yang terbaru untuk pelajar-pelajar tahun 1 kelas Hakumi itu semua? Tuan Pengetua, saya rasa cukuplah ujian cara terbaru untuk mereka setakat ini. Kesian budak-budak tu. Asap ni tak boleh kekurangkan sikit, Pengetua. Maaflah.
kelas pula. Kawan lagi penting daripada kelas. Betul tu. Kami bertiga ada semangat persahabatan yang kuat. Saya ada kawan. Kudanya hidup. Janganlah marah. Awak bertiga ni macam seronok je tiga saya kena curi. Janganlah ada rasa. Jangan ambil hati. Anggap senang lah. Apa kata kita pergi ke rumah Danzo cepat? Lambatnya, patutnya dah sampai dah. Danzo, Ada benda buruk jadi ni. Pakcik, kami semua akan tolong cari kuda-kuda pakcik yang hilang tu secepat mungkin. oh, kamu semua ni pelajar-pelajar kelas 1 aku ni. Yes. Cuma kami bertiga saja, bukannya semua yang datang pun. Kuda tu kena curi daripada bangsa kuda ni. Berapa ekor tu? 5. Penjahat tu nak guna untuk apa kalau curi 5 ekor je? Kita kan ada belajar dalam kelas cikgu yang ada, tapi... Kuda banyak digunakan semasa perang. Sebab itulah kuda dikumpulkan. Setiap istana akan kumpulkan kuda untuk berperang dengan istana yang lain. Istana kumpulkan kuda? Apa yang kita dengar masa kejar Danzo? Kena kejar Danzo cepat-cepat. Alamak! Apa dia? Ada perang lah nanti. Kat mana? Istana Shitake. Cepatlah pergi. Saya boleh bantu kesambilan. Kita semua kena pergi ke tempat Danzo dengan cepat. Yelah, baiklah. Kalau macam tu, orang istana Shitake ke yang dah curi kuda-kuda keluarga Danzo ni? Istana Shitake curi kuda? Ini yang tadi tu, pengetua. Cikgu yang mata. Cikgu Doi. Apa semua ni? Kenapa pula ni? Ini ialah ujian cara yang terbaru yang dicadangkan oleh Tuan Pengetua. Kami bertiga saja ke yang kenal. Takkan sambangan tentu sekali. Dah dengan percuma aja. Baru apa kaitannya pula? Jangan risau, pelajar lain pun akan sampai tak lama lagi. Kami dapat kerjasama daripada ayah Danzo dan istana Shitake untuk buat ujian ini. Apalah yang ni? Kamu berusahalah. Yang itu tak mungkin lah. Ya, masa kini Maru kutip duit emas tadi. Tu ialah suara. Ada perang nanti. Kat mana? Kat istana Shitake. Saya dan juga Cikgu Doi. Tak guna betul lah. Gunakan untuk ujian ni. Terima kasihlah sebab dapat kerjasama dari ayah Danzo. Tak mengapa. Lepas ni nak buat apa pula? Kita kena tunggu pelajar-pelajar yang lain sampai sini dulu ya. Kawan satu kelas aku ni dah sampai. Kami semua dah sampai. Lebih cepat daripada jangkaan. Cepat sini habiskan semua makanan. Lebih baik papa yang datang. Sekarang ni berpecah kepada 5 kumpulan untuk bawa balik 5 ekor kuda dari istana Shitake. Sila gunakan teknik yang dah diajar dulu. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu kamu semua sesuatu ya. Alah, bencinya saya. Kenapa gembira semacam aja? Sebenarnya hari ini berkumpul kat sini. Kenapa Shinde? Istana Shitake sebagai penjahat. Saya tak faham satu benda pun sebenarnya ni. Apa dia? Macam mana istana Shitake ada tangan nak mencuri dan tutup kepala pula?